Data yang saya tunjuk tadi, ketirisan tu kebanyakan berlaku dalam diesel. Pasal dalam diesel, ya, kita tak ada penggunaan meluas dalam MyCard. Ya, kita hanya menggunakan MyCard untuk RON 95. Jadi kita harap dengan apa yang kita dapat perkenalkan dalam pelaksanaan subsidi diesel ni dan bawah budi diesel, kita dapat mengurangkan ketirisan yang berlaku dalam area ni lah. Kerana MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. Ya? You kena beli pada harga yang diapungkan. Dan kita katakan tadi, anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan yang berlaku untuk diesel di dalam negara ni lah dalam setahun. Dan 1 bilion liter tu penting jugalah. Kerana kalau kita dapat mengurangkan bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara. Untuk budi diesel, kerana kita nak bagi ruang sikit di mana mereka yang memerlukan kuota tambahan, dia kena mohon untuk mendapat 100 liter lebih itulah. Jadi untuk 100 liter lebih tu, you masuk kepada portal yang kita sediakan ataupun you melawat pejabat LHDN dan pegawai sana akan menolong register untuk mendapat kelayahan tambahan 100 liter sebulan. Mereka yang di kawasan pendalaman pun telah pun menggunakan MyCard untuk RON kalau dia orang ada. Ya? Dan kita juga melihat daripada program-program lain yang kita buat. Dalam program SARA yang kita ada, di mana mereka yang layak bawa STR dan SARA, SARA resipien boleh pergi menebus dia punya kelayakan bulanan tu melalui kedai-kedai SARA. Saya bagi contoh, di Sabah ada lebih kurang 1,493 kedai SARA. Ini termasuk di dalam kawasan pendalaman. Jadi dia membuktikan kerana penggunaan SARA di Sabah Sarawak ni kan, Sabah particularly ya 100%. Apa kita bagi 100% orang yang ada SARA menggunakannya. Jadi kita tahu dalam kawasan pendalaman pun penggunaan MyCard tu tak ada masalah. Kedai tu pun ada, mekanismenya pun sama. Jadi kita pasti yang untuk diesel kita berganjak cara ni, penggunaannya pun insya-Allah akan mencapai penggunaan yang sama jugalah kan. Untuk pengguna-pengguna lain seperti saya keterangkan tadi, budi agri-komoditi, genset dan untuk kawasan luar bandar, dia pun ada cara yang kita memperkenalkan dan kita menggunakan dengan pertolongan kerajaan negeri yang akan menolong meregister mereka dan kebanyakan akan juga berganjak menggunakan MyCard untuk menebus. These are the sort of thing I think we need to be a bit more disciplined. Kita kadang-kadang kita katakan kurang bakalan bisa dan sebagainya. Pada daripada statistik yang dikeluarkan tadi, there's a huge loss of subsidized diesel and other subsidized goods in daripada Sabah. I don't know. Mustahil dia people dah bintang kan ya. It must have gone somewhere, but I think kita kena Sabahan itu be patriotic lah. Charity begins at home. Penting betul. Kita jaga kita punya nasib periuk dulu. And we think about others. Kalau semangat untuk sayang negeri sendiri itu tidak ada, forever will have this problem. If we have that attitude, trust me, soal ketirisan itu dapat kita kurangkan secara substantial lah. And the good news is that penjimatan daripada ketirisan yang tidak penjimatan daripada memastikan tidak ada ketirisan will be plowed back into the scheme and will get even lower price of fuel.